Macam ni lah cerita dia. Kadang-kadang aku tak faham dengan orang-orang Malaysia yang buat tandas. Okey, aku bagi korang satu contoh. Ni, korang baca dia tulis, jangan menjangkung di atas tempat duduk tandas. Lepas tu, bila dia kata aku jangan jangkung, aku ni nak terberak ni. Tandas pula, tandas yang jenis macam ni. Dia nak suruh aku buat apa sebenarnya? Nak suruh aku baring, ya? Baring sambil berak ke apa? Aku kadang-kadang pening kepala memikirkan, fikir secara logika. Macam mana aku nak becek, aku nak berak, baring pula, betul? Dan kena dah tentu lah kena jangkung. Takkan pula aku nak tidur kat sini, buat macam gini, berak, lepas tu fly sambil berak. Aduh, tolong yang buat papan tanda ni, tolong ubah balik benda tu.